Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Maritif Tia binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sofia, Alustar Kedah. Jadi hari ini saya nak menerangkan sedikit berkaitan dengan projek yang telah kami laksanakan di sekolah iaitu STS Digital. Jadi macam mana STS Digital itu dihasilkan ataupun terhasil? Yang pertama sekali kita tengok kepada Teras Dasar Pendidikan Digital KPM. Kita ada 6 teras: murid fasih digital, pendidik kompeten digital, budaya kepimpinan digital berwawasan, pengupayaan infrastruktur dan infostruktur, kandungan digital berkualiti, rakan strategik yang komited. Okey, daripada dasar pendidikan digital KPM ini, maka saya dan barisan pengurusan telah duduk brainstorming bersama-sama untuk kita nak menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sofia ini adalah sekolah kebitaraan digital. Okey, jadi apa yang telah kami matlamat yang ingin dicapai oleh STS Digital ialah untuk kita nak melahirkan generasi madani fasih digital yang diinspirasikan dari dasar pendidikan digital KPM melalui program transformasi dan kebitaraan digital Sekolah Menengah Tengku Sofia. Okey, jadi hasil daripada brainstorming, maka kita dapatlah kerangka STS Digital ini. Okey, dalam kerangka STS Digital ini kita mengutamakan pembinaan karakter dari segi kurikulum dan juga kurikulum. Kita nak mengintegrasikan digital dalam ketiga-tiga aspek ini. Okey, dan dengan bantuan daripada pihak PPD, pihak JPN, KPM, PIBG dan juga PIBKS supaya STS Digital ini dapat dilaksanakan. Okey, jadi strategi STS Digital adalah untuk membangunkan guru untuk mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam pelaksanaan PDP berkualiti, membangunkan murid fasih digital untuk memenuhi keperluan era digital, memantapkan hubungan yang baik dengan PIBKS untuk melahirkan generasi madani fasih digital. Jadi kita telah daripada strategi ini, antara inisiatif yang telah kita ambil, yang pertama sekali adalah Powers of Seven, okey, di mana kita menggunakan Canva, Kahoot, AI tools iaitu ChatGPT, MS Copilot, Gemini, Google Classroom, Digital Textbook, Quizzes dan juga Pandai Application, dan semua ini ada dalam ID ataupun dalam delima, okey, yang dibekalkan oleh kerajaan. Jadi kita nak memastikan apa yang dibekalkan oleh kerajaan itu return of investment dia. Jadi kita nak menggunakan delima itu sepenuhnya. Dan kenapa kita ambil 7 saja? Jadi kita nak memastikan semua murid dan semua guru di SMK Tengku Sofia ini memang betul-betul betul-betul faham dan dapat guna Power of Seven ini dengan sebaiknya dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan juga dalam pembinaan sahsiah murid. Okey, dan Power of Seven ini digunakan di mana kita menggunakan di teacher based classroom, kerana di Tengku Sofia ini setiap guru mempunyai kelas mereka masing-masing dan murid bergerak ke kelas mereka, ke kelas guru tersebut. Dan kita ada juga DigiDay, iaitu setiap hari Selasa pasti cikgu-cikgu mesti menggunakan alat digital dalam PDP mereka. Okey? Dan juga kita ada e-sports dan juga ESTS, iaitu tempat di mana dokumentasi SMK Tengku Sofia dikumpulkan. Okey? Dan daripada Creative in Action dan Powers of Seven ini, hasrat kami, hasrat warga pengurusan di SMK Tengku Sofia ini, kita dapat melaksanakan showcase PBL, showcase KMR dan juga kolokium kajian tindakan pada setiap hujung sesi akademik. Okey, jadi dengan ini saya berharap dengan pelaksanaan STS Digital ini, dia bagi balik, impak balik kepada investment yang diberikan oleh kerajaan. Yang pertama sekali dengan delimanya, dengan laptop dan printer sewaan dan juga talian internet yang menelan begitu banyak peruntukan
okey, yang begitu banyak wang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak KPM. Okey, jadi itulah. Jadi kita berharap seluruh warga SMK Tunku Sofiah dalam jangka masa 2 tahun ini, mereka amat-amat kompeten dengan digital dan kita benar-benar menjadikan SMK Tunku Sofiah sebagai sekolah kebitaraan digital.